Malaysia berada di kedudukan ke-8 teratas yang menghadapi masalah sampah plastik tidak terurus. Sisa pepejal di Kota Baru, Kelantan meningkat sebanyak 430 tan sehari sepanjang bulan Ramadan ini berbanding 350 tan sehari pada hari biasa. Masalah sampah terutamanya plastik yang memenuhi ruang lautan menghantui bukan sahaja Malaysia tetapi juga negara-negara membangun yang lain. Hampir 50% daripada jumlah plastik yang digunakan adalah plastik sekali guna dengan anggaran global menunjukkan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke lautan setiap tahun. Tanda, rakyat Malaysia membuang sebanyak 36,699 tan sampah setiap hari. Ini bermakna setiap rakyat Malaysia membuang sebanyak 1.17 kg sisa pepejal secara purata. Sekiranya ini berlarutan, yang mustahil, pandang kiri, pandang kanan akan kelihatan sampah. Yang menjadi mangsa adalah alam sekitar termasuk sungai. Kalau dilihat kiri dan kanan kita, lambakan sampah dan plastik di keliling kita. Semua ini puncanya dari sikap kita. Tidak menguruskan sampah dan plastik secara teratur. Tahukah anda, pembuangan dan pelubusan sampah tidak teratur boleh menjejaskan kesihatan selain alam sekitar? Ya, ini kebenaran yang perlu kita hadapi. Dalam menyiapkan tugasan ini, kami menghadapi beberapa cabaran. Cabaran utama yang kami hadapi adalah kekangan masa, yang di mana kami sukar untuk berjumpa secara bersemuka yang menyebabkan perancangan awal kami sedikit terganggu. Okey, seterusnya kita akan pergi ke cabaran yang kedua. Cabaran kedua yang kami hadapi adalah cadangan awal kami telah beberapa kali ditolak kerana kami kurang faham mengenai tugasan dan kehendak dengan jelas. Okay, seterusnya kita akan pergi ke cabaran yang ketiga, iaitu cabaran yang terakhir kami. Cabaran yang ketiga yang kami hadapi adalah kami mempunyai perbezaan pandangan dalam ahli kumpulan ketika menyelesaikan tugasan kajian ini. Pun begitu, semua cabaran ini berjaya diatasi melalui komunikasi yang baik serta kerjasama dari ahli kumpulan. Untuk mengatasi cabaran yang dihadapi, kami mengambil beberapa langkah. Yang pertama, kami mengadakan perjumpaan atas talian bagi memastikan perbincangan tetap berjalan walaupun dalam kekangan masa. Kedua, kami menyediakan draft idea awal, sentiasa merujuk kepada pesyarah untuk mendapatkan kepastian serta mencari maklumat daripada pelbagai sumber. Ketiga, kami kerap berbincang dalam kumpulan untuk mengumpul dan menilai idea berdasarkan objektif kajian. Pendekatan ini membantu kami bekerja dalam pasukan dengan lebih teratur dan mencapai hasil yang lebih baik.